paling power sekali untuk season ni, dengan animation dia yang mengalahkan Ufotable dan studio-studio yang seangkatan dengannya. Dan saya tak tengok. Ghibli pun kalah. Ghibli Studio pun kalah. The honours given to kenapa dia tak nak gerak dia, wey? Okay, it's moving now. Silap orang. Tak adalah. I mean, just a few comments lah. I mean, since you've watched a few episodes or banyak tak kau tengok? Aku rasa aku tengok dalam 3 ke 4 episod je. Tak banyak lah. Dia teruk sangat ke? Macam lagi mana nak cakap Dia total season ni ada 12 episod. So aku tengok tak sampai half season pun. Itu pun aku dah rasa beratnya nak habis benda ni. Pasal lambat sangat dia punya plot, perjalanan cerita dia. Sembang. Satu, action memang kurang gila. Lepas tu banyak dialog yang macam unnecessary to the plot point yang sepatutnya diorang pergi. Nak sampai ke plot point tu memang lambat gila. Animation dia, astaghfirullahaladzim, macam mana nak cakap kan? Dulu tahun lepas lah kan, aku pernah complain pasal animation Blue Lock. Aduh, tapi animation dia buat cerita ni agak mengecewakan lah. Blue Lock season 2 kan. Yes. Aku rasa Blue Lock season 2 tu 10 kali ganda lagi baik daripada One Punch Man season 3 ni. Okay, aku pun tak boleh. From cara dia animate ke, cara dia lukis ke, cara dia design ke? Serious. And then kau rasa dia from the way you were talking about how banyak dialog yang macam mengarut-mengarut ni, tak kalau kita baca manga dia same thing tak? Maknanya itu aku tak sure. Aku tak pasti. Aku tak baca manga dia sebab season, maybe sebab aku tengok 3-4 episod je aku. Sebab awal-awal season One Punch Man ni macam, especially part plot untuk Saitama tu macam tak ada sangat. Dia macam Saitama punya scene during in this first half of the season, member kat rumah je Mat, tak keluar pun. Dia dengan member dia tu. Dia member dia duduk dalam bilik main game kan. Betul, awet tu datang. Is that from this season? Oh my god. 3-4 episod Saitama duduk dalam rumah je. Ada action pun, action daripada Garo. Itu Garo tu lah yang banyak orang komplain tu pasal dia punya animation. Yang viral tu lah yang waktu Garo turun tebing tu kan, yang dia macam slide tu kan. Orang duduk bahan tu, diorang animate pakai CapCut. Hui, bukan setakat tu je waktu benda tu viral gila. Satu dunia duk bahan benda tu. Bukan setakat tu aku ada nampak juga komplain-komplain kat social media in the future fight pun banyak gila komplain animation fight. Sepatutnya from what I know season ni, sepatutnya action yang Garo dapat dekat penghujung season tu sepatutnya boom, sepatutnya best benda tu. Tapi bila dapat that kind of result daripada Jesse Staff tu, ni macam menghina One Punch Man tu tak? At least Jesse Staff ambil One Punch Man waktu season 2 Season 2 still watchable. Season 2 still watchable. Tapi season ni aku tak tahu masalah dia. Ada orang cakap problem Bandai Namco sendiri sebab tak bagi bajet yang sepatutnya untuk animation house. Jadi tahu ada orang cakap sebab tu lah, tak tahulah betul ke tak kan. Pasal apa? Kalau kau tengok rintihan daripada either one of the animators or the director himself on social media yang dia kata janganlah kutuk sangat, kami kerja macam nak gila ni. So kalau betul the budget is shit and that's all they got to do, that's got to work with, aku tak heran lah. Tapi kalau ikut logik season 2 dengan season 3 punya gap berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun? Lama kot. Bukannya season 2 keluar tahun lepas. Tak, dah lama sangat. So orang expect at least animation dia watchable lah. Tak adalah nak cakap selevel dengan Madhouse season 1 tu. Tak adalah orang expect macam tu. Tapi at least watchable lah. Tak adalah sampai macam nak tengok pun rasa nak tumbuk skrin kan.
Tapi aku tadi cakap kat Alif in briefly like, why did Madhouse let go? Kategori ada komen kat sini. Dia kata One Punch Man manga dia pun selalu ada redraw, which is one of the reasons that it's crap. So and the funny thing is diorang dah umum season 4 dah. Diorang dah umum diorang akan buat season 4. Actually tu cakap dekat Alif tadi. Yang baru ni is actually Core 3 Part 1. Core 1. Oh, yeah. Season 3. Nanti masa kita 2026 sekarang aku tunjuk kau key visual lah. They are calling the next one the One Punch Man 3 Part 2. Betul. So it's a 24 episode season. Season 2 24 ke? Tak ingat. Aku tak tengok. Season 2 aku tak ingat. Tapi season 1 je aku tengok, but that was years ago. Aku punya sebelum One Punch Man ni start, aku punya lah macam tak adalah cakap excited gila babi. Dia sebab apa tau? Baby Metal opening song tu One Punch Man season 3 ni. Aku cakap Baby Metal tu like international band paling besar kat Jepun sekarang. Ya. Oi, lepas tu One Punch Man season 3 macam ni, macam tak teli lah. Sekejap. Ni yang dia Baby Metal saja ke dia dengan dia featuring dengan Jam Project. Jam Project. Yang dengan Tatsuya Kitani tu cerita lain. Hell's Paradise. Hell's Paradise. And actually yang tu pun sebenarnya nantilah kita cakap dengan Hell's Paradise, because dia dengan Su Metal je. Tak salah aku lah. Is there anything else you want to talk about OPM? Alif tak tengok kan? Tak tengok. Sorry, kategori pun ada komen gitu. Madhouse tak nak ambil sebab Bandai nak buat OPM cepat setiap 3 tahun. Sebab dia shonen, so dia bagi kat JC staff. Ya Allah. Tapi kepada anda yang yang kurang arif, the studio isn't necessarily the main production, because a lot of Japanese anime is actually our decisions are made by a production committee. Committee tu akan comprise usually publisher untuk manga atau TV station, bukan usually /dan ya, TV station, a big studio, and then kalau benda tu banyak elemen music ke apa, probably sometimes even a music production house ke apa, whatever lah, tapi ada committee. Kadang-kadang tak TV station pun kadang-kadang tak surat khabar punya publisher pun diorang decide, okay kita nak macam ni. So hence like Bandai Namco in this instance, bukan dia yang animate, tapi dia buat decision yang sebegitu. Kalau Madhouse kata sorry lah bro, kami sibuk sampai 2029 nak buat free run, kami okay lah, goodbye to Madhouse. Sayang lah. Tapi at the same time, if the mangaka writes a crap story, then I mean, how could bad animation wouldn't explain why the story would have Saitama lepas macam baring-baring kan, diorang macam malas, dia duk argue pasal game ke apa. Aku cakap ya Allah, ini cerita One Punch Man. Anyway, so I rather not waste any more time. Ada